Sebab pakai baju hitam, nyamuk suka lah. Itulah. Nyamuk suka abah tapi awak tak suka dia. Assalamualaikum dan selamat petang. Hai, kita pergi kebun. Cantik tak kebun kita? Okey. Nak pergi kebun ni kita kena mendaki kat bawah tu tadi. Alhamdulillah. Ini pun mendaki ke atas. Okay. Mendaki bukit. Okay. Wah, cantik. Alhamdulillah. Cok buah durian. Yang jatuh. Kakak. Walaupun aku bukan penggemar makan durian. Lipat. Durian. Amboi, nikmat Allah yang kau dustakan. Nikmat Tuhan mana lagi? Nikmat dusta mana yang kau dustakan. Walaupun aku bukan pemakan durian. Assalamualaikum. Selamat datang ke kebun. Maklum. Apa Aisyah? Aisyah, ini tu abah di kebun durian Nek Long. Tengoklah durian. Berapa lebatnya durian ini, buah dia. Ha, kita datang, durian tengah gugur. Pak Usul datang, durian belum gugur lagi. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Ya. Abah ada masuk YouTube video ni boleh? Boleh. Ni pokok manggis. Manggis tak ada buah lagi. Tak masak lagi lah. Tipu. Dia boleh pegang apa dia? Banyak. Kalau aku tu besar buah dia. Ha, boleh pegang ni. Ni masak kalau pegang ni. Durian rendang. Nampak rendang je. Ni rendang kan? Okay. So hari ni kita pergi kebun dekat Melaka. Okay. Dekat area Masjid Tanah. Oops. So daripada sini boleh nampak pemandangan lah. Dia macam atas bukit macam tu. Nampak tu. Okay. So ni lah, tadi kan kita dah tengok durian yang rendang. Okay. Durian rendang, okay. Boleh tengok durian. Ibarat ni kita diri atas kepala dia. Gitu. Woo! Yang ni belum gugur lagi. So kita jalan lah. Kita jalan ke bawah. Dia macam ni lah. Ke atas. Dia naik. Dia macam menurun. So nak balik ke rumah saudara kat bawah tu. Itulah. Okay. Yes. Tu ada lagi satu. Kat gugur sana. Gugur sana. Yes. Arahan je dah. Mari kita minum air kelapa. Mari. Abang gaib kelapa. Dia tak ada cara. Piuh. Piuh je. Allahu Akbar. Dah pecah tu. Dah pecah dah. Kalau dah pecah, kalau dah depuk tak kena. Dah. Nampak ke?
Banyak air. Tu semegang dia tu. Semegang dia. Apa ada lagi tu? ADC lah. Oh, Ini ADC tu. Dah ADC. air kelapa dari kebun. Apa rasa? Jilat jari. Jilat. Tengok isi. Sedap. Tengah potong. Ada tukang memotong buah kelapa. Abah okey? Fresh dari kebun. Okey. Sebab pakai baju hitam nyamuk suka lah. Tu lah. Nyamuk suka apa tapi awak tak suka dia. Banyaknya dia tak tahu apa ekor apa bunuh. Nyamuk. Bukan nyamuk. Makan seorang nampak. Elak mata. Yang ni keras. Mamban dia pun tak ada. Mamban ni. Makan isi kelapa kat dalam kebun. Sedap. Sedapnya. Bergolek-golek. Jadikan kulit kelapa ni, ambil yang sikit yang lebih-lebih tu, jadikan sudu untuk kita makan. Mana ada sudu dalam kebun-kebun. Sudu antik. Ni sudu antik. Ni sudu antik tau. Nak makan buah kelapa, guna sudu buah kelapa. Barulah rasa nikmat dia. Habis. Sedap. Kalau belum besar tu dia order lagi. Ni buat kerepek sedap. Dia buat krepek, buat sayur. Buat kerepek sedap. Tak goreng gitu masuk okey. Ha? Goreng pun okey lah. Goreng telur tepung. Tak, dia kalau goreng kan rasa dia macam apa tu? Macam ubi. Ya, goreng kosong lah, tak ada tepung kan. Dia ada macam ubi. Yelah dia sangat tu. Dia jauh. Makan ni. Kacau betul ya. Mas. Ini kita derma dah. Hai. Ni pokok sukun. Apa tak kenal? Ini pokok sukun. Buahnya bulat. Kulitnya bercorak-corak. Yezah. Kau dulu nak kena kait sukun, sekarang ni rendang je. Rendang. Nikmat apa yang kau sukakan? Oh, ni dia tu. Ada yang buat atas.
Adik, malam tak boleh bawa kereta. Siang tak apa. Tapi siang pun anak dia yang bawa. Adik. Macam mana? Itulah, kita kena balik awal. Tak ada beza pun, Mak. Apa dia? Kalau malam kan tak boleh bawa. Kena balik siang. Siang, abang kan bawa. Okey, dah jom kita